Hello guys, morning. Hari ini kami dalam perjalanan pergi Temsho Bataka. Yeah, let's go. Guys, sangat busy ya pagi ini. Yes. Ke sana perjalanan awal pagi, dia akan nampak busy begini. Semua orang mau pergi kerja. Kita di mana nih? Kami sekarang di Kuil, di Taman Belia. Belia. Yes. Kami nak vlog. Yes guys, jadi sekarang ini sangat awal pagi. Jadi memang tempatnya memang berdekatan dengan kuil, tapi ini adalah Taman Belia. Dan sini selalu tempat awal pagi. Ada yang pergi tai chi. Banyaklah di sana ada tempat mandi. Sebenarnya sana ada tempat mandi. Dan kita akan hiking dari sana nanti. Mana tangan saya ni? Dari sini naik atas. Yes, kita tunggu lagi another team. Oke, ada Tuan Darren juga di sini. Tuan, apa kata-kata pagi-pagi ini, Tuan? Bangun pagi, gosok gigi, terus hiking. Yes. Guys, kita dah sampai. Yes. Sekarang ada Willy, ada Darren juga. Let's go. Oh, more Tuan Darren here. Buatlah vlog. Ha? Aku nak masuk vlog Darren. Darren. Vlog ini tu tak apa tau. Habis tu buat vlog. Tak, tunggu orang. Okay, konten no suara hari ni ya. Everyone here. Ada Irfan, Nasuha, Daini, Nazira, ada Darren dan juga Willy. Lagi sakit. Memang balik-balik. Aku balik. Kau kan naik kita tu. Alah, kita jatuh. Kalau jatuh kita sebab sambut lah. Ya Allah, Willy. Ya Allah. Tu Willy. Bapa Willy di situ, Willy. Oh, dia biji. Kita naik lagi. Our tour today. Yes. Ini you slipper guys. Nah, macam jalan pasal. Apa yang anda rasa? I'm good. Are you good? Are you sure you good? Menemani Nachu. Nasuha, what are you? Are you okay? Dai, Dia. Nazira. Dia pes dah aju eh. Okay, yang dalam tandas okay? Okay, itu Tuan. Okay, Tuan. Willy. Are you okay, Willy? Guys, ada dua orang di belakang. Ada 120 meter lagi. 100 ke 200 meter. Nasuha, are you ready? I'm good. Good? I'm still good. And let's Okay. go. Willy, kau tahu kan di bawah ni lori? Di bawah ni trailer. Sini ada trailer. Yang setia menunggu. Kawan-kawan lain sudah naik atas tu, tidak setia kawan. Terokan tu. Baik, hajar. Guys, menuju puncak guys. Ni yang lupa-lupa kawan tadi lah ni. Aku bangun sini ya. Gacur. Gacur. Tak buat sebelum. Tak buat sebelum Ni Bukan macam di suara je lah. Dah, di suara je perempuan. That's my.
Nasuhan nak jatuh guys. Tak nak macam bapuk. Nampak bapuk aku dulu. Dia tegak. Ada. Kalau yang seronok tu dia guna jalan ni. Okay guys, kami dah sampai di kira sampai puncak juga lah. Jadi kami naik dalam jam 7.15 sampai di puncak jam 8.23. Actually lambat lah kami naik sebab saya yang selalu berhenti dengan Nasuha juga. Yes. Tapi it's okay, kami tetap sampai di puncak. Yang penting ini adalah perjalanan hiking kedua. Last saya pergi hiking tu tahun pertama di Taman Negara dengan Stewart dengan Wong masa SRM. Rindu mereka berdua. Yeah. Have to mention ke? Of course. Ya, sangat cantik guys pemandangan dari atas ni. Tengok semua bandar begitu. Yes. Mana USM? Mana USM? Ni belah. Tengok trail lain. Tu. Ada air terjun. Tuan, macam mana perjalanan ke sana? Okey kah? Cantik ke tuan? If we hike more cantik and more tinggi. Ah. Because there's another path to go to Penang Hill. Dia sambung lah, trek yang sambung. Yes, trek yang bersambung. Jalan sambung. Jadi pun ada jalan juga. Nasuha, what do you think for today? Our walking? This is actually my first time. Yes. Really first time. I hate it, but I have to like it. First hiking and the trek is Yeah, like that. yeah. First hiking and last. Thank you. And nanti kita pergi brisk walk saja lah. Morning. Morning uncle. Nanti kita pergi brisk walk je kan? Besok sudah. Aku nak jalan rata je. Pusing USM pun okey dah. Cukup. Dari Anda mai. dari Aman Damai. Lepas tu brisk walk je kat Tasik Biawak kan? Cukup lah sudah. Kan? Tak dia ada hiking. Tak pilih hill. Oh, Willy selalu pergi hiking. Tak apa Willy sihat orangnya. Budak Gio kan? Buatlah family Gio pergi hiking Penang Hill. Oh. Yes, itu ada geng-geng auntie uncle. It's good for them. Morning auntie. How? Okay guys, masih tunggu Darren dengan Irfan. Mereka pergi tengok sungai di atas tadi. Lepas tu mereka mau turun pergi bawah tengok yang lubang ada lubang lah, satu lubang macam gua begitu di sana. Jadi kami tunggulah. Lepas tu mau turun lagi dan dia meneruskan aktiviti yang seterusnya. Buat je dulu guys. Tuan Jared is sampai daripada bawah. Mana Irfan? Ya, situ Irfan. Macam mana tuan? Okay? Big batu. Then apalah yang dia kata ada bulat? Bulat maybe. We still far. But we want to explore it next time. Okay. This one is tangga bro. Tali pun saya dah. Mungkinnya baru kot. Laluan baru. Laluan baru. Tanda. Oh, baru ada tanda lah. Okay guys, kami masih menunggu geng ni buat TikTok. Baru kami mau balik. Mau turun lah actually. Ay, sempat lagi tali tamplung. Ha. Nikmat apa yang kau dustakannya. Weh, Darren, kau tahu tak kau bawa anak bandar masuk hutan?
Berhenti sini lah weh. Boleh Nacho, boleh. Vanessa. Pegang tali. Aku pegang. Kau jangan tendang Nazi. Weh, kalau pergi gua tempurung nangis Nacho, sumpah. Kan Willy? Sabar, aku pun nak serada lah. Gua tempurung tu gila. Ya, gua tempurung lagi gila weh. Tu hidup dan mati. Okey tuan. Ini okey, yang turun okey. Kalau naik tu yang agak perit lah. Anak kampung juga bah kita. Betul. Cuma itulah. Kampung kita tidak begini. Betul juga. Ni kalau disuruh mengajar di pedalaman ni nangis. Willy. Kau tahu tak Willy? Yang kita bawa ni geng-geng bandar tau. Aku Nazirah je yang paling power. Kita dapat satu je tahun ni. Kita kalah space dengan musuh mah. Weh, mana Darren? Woi, tak pasal. Tak baik tu Darren tinggalkan kawan. Nampak wanita dah suka. Ha? Habis tu kau dah nampak apa? Tondan. Kau nampak kau jatuh ke? Museum ada. Jangan tak sempit sangat. Kenapa library? Oh itulah. Ibu jauh kau. Dia jauh tapi dia tak tahu. Kau pun Nah, korang percaya lah dengan Willy. Kali sama je dengan Darren, 2 kali 5, 10. tak apa, dia biar slow. Jangan macam ni. Macam mana tuan? Okey ke tuan? Turun okey. Dia naik tadi yang agak sempit sikit. Begitu. Tak, terdekat. Ini view yang lain jugalah. Oh, anak lagi. Tapi view ni tak cantik sangat. Sesuka turun sebab tu takkan jadi beban. Kalau naik jadi beban. Sebab saya dah tinggal beban di atas tadi. Di tempat rehat kan? Ya. Nggak risau, ada shading. Weh, macam ni kena posting sama Sarawak. Panas gila. Rakam tu, rakam. Sarawak tak hiking kan ibu. Sarawak.
Tolong dengan pos na eh. Tanah apa saya Ni amanah aku ni. Tanah. Ni air aku ni. Tak juga. Dah sudah tak? Guys, kami dah sampai di bawah. Ya, satu perjalanan yang panjang. Ya, tapi cepat lagi lah kami turun. Kan? Kami dua aja nih, yang 5 orang lagi masih di atas. Bukan di atas lah. Mereka on the way turun juga. Oke. Nanti kita akan sambung lagi video.